Kan harimau kumbang ke harimau bintang? Nak buat apa kata? Katak simpan sini tu. Kata tu nak buat apa? Simpan sini nanti dia. Nak mancing udang, bukan mancing katak. Duduk dulu atas. Aduh. Dia mampis kan? Ada mana gelap ni? Duduk belakang. Duduk belakang ni. Nah, yelah, saya duduk belakang. Saya okey je duduk belakang. Boleh Cik Wan, saya duduk belakang. Kau tengok orang tu dapat ya? Kau tengok bekas orang tu dapat udang. Tengok ya? Dia mancing dapat. Awak bumbung pun. Ada jual? RM10. 15. Ini 15 boleh jadi 17 ke 19. Oh, ada umpan okey kan? Anak udang memang keluar sangat makan. Betul penat dia. Kalau pakai ni udang, dia Anak udang. umpun lah. Kumpul-kumpul kejap je tengok. Kumpul-kumpul kejap je makan. Dia berapa jam? Kalau biasa 12 jam. Pagi petang, pagi petang lah. Lagi macam Ada tu. dia orang dah dapat banyak tak boleh cepat. Kalau dapatkan patin ni tu balik. Malam-malam patin balik. Kali ni kita baru tahu. 9 kilo. Patin 9 kilo naik. Dapat patin balik awal. 9 kilo patin. Yang lain ada kan? Yang lain ada. Sampai mana ni? Kalau malam ni tak tahu tempat susah juga. Yelah tadi yang tu cakap pun bubuk tak tahu pun. Yalah. Benar. Tak, Pergi bukan siang. Bukan apa, Din. Nanti dia pergi sana katanya malam balik. Malam ni. Malam mamo. Tak biasa kan? Mamo. Kalau boleh tak yang biar jauh depan ni apa? Kalau depan-depan ni boleh, kalau jauh-jauh kan tak balik ke mamo. Biasa kalau sewa pun dia tak jauh. Kalau rakit tak mau jauh. Pasal kawasan ni udang tengah main pun kawasan sini ada orang. Musim dia ada kan? Ha? Musim sekarang. Musim kawasan sini. Pasal yang jauh-jauh mana kemari. Yang dari Rencung boleh mancing sampai sini. Macam mana? Tu ibu dia ni tu. Tu kena keran. Ada 2 ekor bang. 2 ekor lagi kan tu. Ya. Kalau dia jadi besi, satu dia jadi batu. Kalau mancing Jangan. kalau nak jadi sana ada tu jual umpan ada tu kita boleh telefon dia. Nombor telefon saya dah ambil. Nanti bincang dulu macam mana sana. Sebab Ah. kita tak buat persediaan, just baru tahu. Kalau pergi siang, biasa kalau nak repeat malam, bang. Ada. Kawannya ada ni. Situ ada dekat tu, the gate tu. The gate tu. Oh, degi. Okay guys, kita dah jumpa rakit, bot rakit. Boleh try. First time tahu ada bot rakit dekat Pancoh. So kita boleh try lah kejap lagi. Saya jauh. Umpan pun dapat jual kat RM15. Umpun. Gila. Ada pangkin tu nak duduk baring. Masak pun boleh. Maggi dia pesen bayar. Kopi kita tak bawa. Kopi tak buat. Kopi. Macam mana? Apa suruh Amir hantar dulu kopi 434 tadi tu. Masuk dulu. Okey kan, kita telah pun bersetuju untuk sewa bot rakit. So kita keluarkan barang kita lah untuk malam ni. This time naik bot rakit Kita nak naik bot rakit. Entahlah, pukul berapa ni? Pukul berapa ni? Pukul 12 11. Saya silap ni pukul 2 balik ni. Pukul 2 dah balik dah. Okey cik, siap. Dah lah, baju sejuk pun tak bawa. Pergi ambil kesik. Okey, ambil gesek sana. Mana? Di sana. Ada ke Muar. Mana punya? Oh, sana ke ni. Mana ke Pasipok? Apalah kita Google ni lah, Google Maps. Tak payah Google Map. Jangan kalau ada sini nampak lampu ni dah ada, jangan lari benda tu. Oh. Sedangkan kat rumah ada je kopi Jannah ni. Okey, kita berharaplah kepada Cik Askar. Kau buat ah. Kau pada dah. Apa nanti saya bawa. Ini je yang ni bagi dia makan ni. Ni baru lagi bot rakit ni. Dah 2 tahun. Dah 2 tahun dah? Oh, siapa minat bot rakit boleh call abang ni. Abang Din Umbai. 017-234-1182. Siang boleh bawa, malam tak boleh. Malam Abang Din busy
Ya, malang kena buat sendiri. Senang je rasanya. Macam fiber je. Okay guys, awal jam pukul berapa 12 tengah malam. Masa-masa tengah berusaha. Ya, rasa macam dekat ni kot. Tasik kenyir. Okay guys, ni udang pertama kita. Kalau nak suruh aku cabutkan dia memang tak lah. Cik Ki, tolong. Udang yang pertama. Sabar Cik Wan. Tu lepas balik apa? Aduh, lepas balik lauk ah. Kecil sangat. Tak mahal ni. Sekejap. Tak nampak macam dia makan pun. Cerita je tarik. Kita tahu dah termakan. Sebab dia kecil ni. Ya, saya Helmi yang pertama mendapatkan udang dalam bot rakit ni. Terima kasih kepada rakan-rakan yang sedang menunggu. Jangan berputus asa, cuba lagi. Driver kita Cik Wan. Macam mana? Udang yang pertama berada dalam tu. Tapi kecil. Kesian dia. Okay, Cik Wan akan cuba bawa kita. Dah. Belum. Cik Wan tahu tak mana ke depan ke belakang? Tahu. Sulu apa? Kalau depan dulu lah. Yang nak pergi mana? Sulu nak pergi mana? Tak dulu aku buat nak ni. Ya, Cik Wan nak pergi mana? Ni sulu Cik Wan. Okay, sekarang kita tak tahu nak pergi mana Nampaknya udang tadi bernasib baik lah. Tak kena tangkap. Lapor po! Patah fungsi! Ni. Cik Wan pergi mana? Nak pergi sana kan? Lapor po! Alah, jauh sudah. Boleh aja ju. Tu. Mana depan lagi? Tepi. Oh, rasa macam kat Tasik Kenyir Oh dah. Tepi. Dia nak pergi tepi sana. Bukan sana ni. Nak pergi sana. Oh. Okey, nampak? Sana. Gelak kan? Okay guys, awal jam pukul berapa 12 tengah malam. Masa-masa tengah berusaha. Okay, kita ubah posisi. Kita cari lubuk lain pula. 12.37 tengah malam. Ada tali tu lanjut. Tahu lah. Ni kan ni. Kita sedang mencari pot lokasi baru. Walaupun kumpau, janji aku yang bawa bot. Jackie okey ke? Okey Cik Wan, engine okey Mancing kencing. Okey, kita cari pot baru. Sekarang ni kita dapat 2 ekor. Sekarang ni kita dah dapat 2 ekor. Peserta yang ketiga. Lihatlah. Peserta ketiga sesuai dengan panggilan comelnya. Buanglah cak lagi. Tak berbaloi. Oi. Oh, kecil gila. Aku lepaskan kau lah. Bagi bapak dia, panggil mak dia. Lepaskan. Aduh. Dapat ke? Okey, kita ada peserta ketiga. Peserta ketiga yang telah berjaya menaikkan udang. Sementara itu, kita masih lagi menunggu peserta yang seterusnya. Okay guys, nampak tak? Ke tak nampak? Kelip-kelip. A few inches later. Guys, tak tahulah ni ikan apa. Macam mana ni? Tolong cek. Kan ni Ikan apa ni? lama.
Lama. Hmm. Kecil je. Hmm. Ikan gelama mak iloi iloi. Buang dalam balik. Dia lama. Yeay, saya berjaya dapat ikan gelama. Kali kedua. Dia nak simpan. Tak nak. Sementara tu ramai yang tewas. Tewas. Ada gelama maknanya air Saya pun hampir tewas. masin naik. Masih naik. Masin. Ada udang tak? Tak ada. Saya bukan nak gelama, saya nak udang. Okay guys, tangkapan untuk peserta yang keempat. Mantap. Kecil-kecil. Apa barai weh 5:30 pagi. Ini sampai kampung balik Sumban terus lah. Ni soal nak kerja siul. Okay guys, kita on the way nak balik jam 5:30 pagi. Bos abok. Selamat sesi memancing waktu malam di Sungai Panco. Dalam jual. Jadi cik, abang sekali. Barai weh. Tak nak mancing malam lagi dah. Tobat lah home. Okay, disimpulkan Cik Wan menang lah. Yang tak rasa memang tak ada terengkau lah. Besar, banyak ikan. Udang 5 ekor. 1 ekor. Kategori paling comel Cik Aki. Paling kecil. Tapi semua merasa. Semua tak ada kompau lah. Oh, kupon. Kan dia tarik tadi. Next time jangan ambil malam.